Dari seluruh negeri Pahang, bakat terbaik berkumpul, membawa satu misi, mempersembahkan seni tari terbaik mereka. Inilah pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia peringkat Negeri Pahang 2026. Hari ini merupakan hari pertama pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia Tasim peringkat Negeri Pahang 2026. Seawal pagi, pasukan-pasukan tarian dari seluruh negeri Pahang mula tiba di lokasi pertandingan dengan penuh semangat. Sesi pendaftaran peserta berlangsung dengan lancar di mana para peserta melapor diri serta membuat persiapan awal. Sementara itu, para peserta mengambil peluang untuk menjalani latihan sebagai persediaan sebelum pertandingan bermula. Nantikan persembahan kategori C yang akan ditampilkan di dalam video seterusnya. Pada 11 malam pula, bermula jam 6.30 hingga 10.30 malam, pertandingan bagi kategori C dan tarian rakyat Cina telah berlangsung. Kategori C melibatkan tarian rakyat India yang disertai oleh murid sekolah rendah dari daerah Bera, Temeloh, Jeratoi, Kuantan dan Bentong. Manakala kategori tarian rakyat Cina melibatkan murid sekolah menengah dari daerah Kuantan, Bera, Temeloh dan Lipis. Kini saya berada di Universiti DRB Highcom Pekan Pahang bagi hari kedua pertandingan tarian Sekolah-Sekolah Malaysia Tasim 2026 peringkat Negeri Pahang. Seawal jam 9 pagi, pertandingan dimulakan dengan kategori A bagi sekolah rendah yang melibatkan beberapa daerah utama. Beza dan istimewanya untuk tahun 2026 ada pertambahan dari segi kategori, lebih ramai penyertaan melibatkan kaum Melayu, Cina dan India. Selain daripada tujuan asal kita untuk menengahkan bakat serta kemenjadian murid dalam tarian-tarian yang ada di Malaysia. Apa perasaan dapat menyertai Tasim peringkat Negeri Pahang pada tahun ini? Rasa happy. Rasa happy juga. Okey, baiklah. Terima kasih. Saya training untuk pertandingan ni dalam masa 3 bulan untuk dapatkan step-step dan hafal-hafal semua step tu. Sebenarnya adik pernah dapat iaitu lupa step dan nak baling tamborin tu susah sebab
dia perlukan masa yang cukup lama. Ini tanggungjawab sebagai PT adalah memastikan dari segi elemen teknikal pertandingan berjalan seperti mana yang dirancang, ketulusan dari segi pengadilan dan juga penghakiman. Dan tanggungjawab yang paling besar adalah memastikan untuk memilih pasukan ataupun siapa yang akan mewakili negeri Pahang ke peringkat kebangsaan yang akan Program ni. Okey, program ni sangat baik, mencungkil bakat seni anak-anak. Anak-anak yang datang menonton pun dapat belajar tentang seni tari ni. Okey, baiklah, terima kasih. Terima kasih. langsung di Johor. Alhamdulillah lepas bertanding saya rasa dah lega lah. Sebelum bertanding memang rasa gugup, amat gugup lah. Pertandingan ini akan melabuhkan tirainya pada jam 8.30 malam dengan majlis perasmian penutup serta penyampaian hadiah kepada para pemenang. Secara keseluruhannya, pertandingan tasim ini bukan sahaja mencungkil bakat pelajar dalam bidang tarian, malah turut memupuk semangat perpaduan dan menghargai warisan budaya dalam kalangan generasi muda. Sekian laporan saya, Muhammad Amirul Akif bin Muhammad Khairi, wartawan SKTV Channel.